Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini satu hari yang sangat bersejarah. 4 hari bulan Februari tahun 2026 adalah hari yang sangat dinanti-nantikan oleh komuniti peladang di Kuala Langat ini. Selepas 7 tahun menanti siapnya pusat pengumpulan hasil pertanian di daerah Kuala Langat ini, khususnya di bawah PPK Kuala Langat. Dengan perbelanjaan yang diperuntukkan oleh KPKM melalui Lembaga Pertubuhan Peladang, iaitu LPP, sebanyak 4.11 juta, maka terhasilnya lah dengan terdirinya kesergam indah bangunan yang dinanti-nantikan yang akan menjadi pusat kegiatan ekonomi bagi peladang-peladang, khususnya mereka yang terlibat dalam agro, pertanian, peternakan dan sebagainya, untuk kepentingan keterjaminan makanan di dalam negara kita. Saya mengharapkan pusat ini akan menjadi pusat daya tarikan untuk golongan generasi muda melihat tentang kesungguhan dan komitmen Lembaga Pertubuhan Peladang Kerajaan melalui KPKM seterusnya sampailah kepada Pertubuhan Peladang bahawa sektor pertanian adalah sektor yang boleh menghasilkan sumber kekayaan bagi membangunkan kehidupan peladang-peladang di negara kita ini. Moga-moga pusat ini dan PPK Kuala Langat akan menjadi PPK pusat kecemerlangan bagi meningkatkan kemodenan peladang-peladang tanah air kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.